Okay, hari ni aku nak ajar macam mana nak start motor. Sebenarnya memang kelakar lah kalau buat how to start a motorcycle lah, macam mana nak start motorcycle. Tapi sebenarnya dulu masa aku pakai X-Max, member aku nak pinjam motor, jadi aku bagi dia kunci. Punyalah lama dia tak erti nak start motor. Dia tak tanya aku, dia pergi buka YouTube. And buka YouTube tu, how to start the X-Max tu punya video nak dekat 1 juta weh. So, aku akan buat. Pasal motor ni aku tak biasa lagi. Aku dah biasa pakai X-Max. Okay, dia start. Motor keyless kau ada kat sini, dekat dengan kau. Okay, ni keyless dia. Boleh jadi jam, boleh jadi keychain. So, tekan merah ni. Okay, kau dengar dia ada blinking. Dia ada start ni. Alright. Lepas tu tarik brake. Make sure kill switch ni dekat belah sini. And start. Pastikan tongkat dah angkat. Okay. Mesti orang cakap dengan aku, ada orang kecam, apa ni start motor pun ada how to. Tapi believe me, ramai orang bila nak pinjam motor, zone test ni, mesti dia tengok YouTube dulu macam mana nak start. Tapi dia ego, dia tak nak tanya. Alright. So lepas ni kita akan belajar how to adjust side mirror. Itu video lain. Kejap, aku bagi extra sikit macam mana nak stop motor ni. Okay, memang boleh tekan kill switch, kill switch ni off. Tapi ni tak off lagi. Ada dua cara. Satu kau tekan ni 2 saat, okay, ataupun kau belah je daripada motor kau. Belah daripada motor kau, aku zoom. Nampak tu? Itu dia. Dia akan auto off. Alright.